Apabila perang tamat, beribu-ribu orang terperangkap di tempat-tempat yang tidak lagi diingini. Ada yang telah tinggal di sana sepanjang hidup mereka, yang lain tiba atas arahan Reich, tetapi itu tidak lagi penting. Sebaik sahaja pemerintahan Jerman runtuh, pengusiran bermula. Orang-orang diusir tanpa pertanyaan, ada yang dinaikkan ke dalam trek dan yang lain dibiarkan terdampar di hadapan rumah mereka. Di banyak kawasan, mayat pertama muncul di tepi landasan kereta api, di halaman tertutup, atau ditanam di sebelah ladang kosong. Stesen-stesen berhenti mengangkut penumpang dan dipenuhi dengan tahanan. Sekolah-sekolah ditutup untuk seketika dan kemudian dibuka semula dengan jeriji. Ada yang dikurung tanpa makanan, yang lain tidak sampai ke mana-mana hidup-hidup. Senarai-senarai beredar tanpa cap atau tanda tangan. Rumah-rumah bertukar pemilik secara senyap. Nama-nama hilang dari rekod seolah-olah tidak pernah wujud. Tiada perbicaraan, tiada perintah, tiada nombor bertulis. Hanya jalan-jalan kosong, pintu-pintu baru dan bancian tanpa jejak. Bagaimanakah mungkin begitu ramai dibunuh tanpa pertahanan hanya kerana bercakap bahasa atau mempunyai nama keluarga yang salah? Pembalasan dendam Hungary, pembunuhan di Budapest dan selebihnya. Apabila Jerman meninggalkan Hungary, mereka meninggalkan beribu-ribu orang yang tidak dapat melarikan diri. Ramai adalah orang awam, yang lain adalah askar yang tidak lagi memakai pakaian seragam. Mereka semua bercakap bahasa Jerman. Itu sudah cukup. Sebaik sahaja Soviet berlalu, tindakan balas dendam bermula. Tiada siapa yang menunggu tribunal tiba atau arahan bertulis. Setiap kawasan kejiranan memutuskan sendiri apa yang perlu dilakukan dengan mereka yang tinggal. Di Budapest, kumpulan bersenjata tanpa tanda pengenalan pergi dari rumah ke rumah mencari orang Jerman. Mereka tidak meminta dokumen. Jika nama keluarga kedengaran Jerman atau jika seseorang menuding jari kepada mereka, itu sudah jelas. Ramai yang dikeluarkan dari rumah mereka dalam keadaan separuh bogel. Ada yang diikat dengan kabel elektrik dan dinaikkan ke dalam trek terbuka. Jiran-jiran melihat dari tingkap. Ada yang bertepuk tangan. Jalan-jalan dipenuhi dengan jeritan, kaca pecah dan orang merayu. Tiada siapa yang campur tangan. Mereka dibawa ke halaman, gudang atau sudut kosong. Mereka disuruh beratur. Ada yang cuba bercakap bahasa Hungary untuk kelihatan seperti orang tempatan, tetapi pukulan tetap tiba. Setelah beratur, mereka ditembak mati tanpa berkata apa-apa. Kadang-kadang, sebelum menembak, mereka dipaksa menggali lubang di tanah. Sesiapa yang tidak dapat akan dipukul dengan punggung senapang. Selepas tembakan, mereka semua jatuh ke dalam lubang yang sama. Jika ada yang masih bergerak, mereka akan ditembak mati. Mayat-mayat ditimbus dengan tanah secara tergesa-gesa dan batu. Beberapa anjing liar berkeliaran di tapak itu selama beberapa hari. Di luar ibu kota, pemandangan berbeza tetapi akhirnya sama. Di kampung-kampung kecil, tahanan dibawa berjalan kaki ke tebing sungai. Yang paling mudah diikatkan batu ke kaki mereka. Seorang anggota militia memberi arahan dan mereka dilemparkan ke dalam air dari jambatan atau tebing. Nelayan tempatan sudah tahu bahawa mereka tidak boleh menggunakan jaring di kawasan tersebut selama beberapa hari. Di bahagian lain, mereka digunakan sebagai buruh selama berminggu-minggu. Di kilang-kilang yang musnah atau gudang-gudang terbengkalai, mereka disuruh memindahkan runtuhan tanpa henti. Mereka tidur di atas tanah, makan sisa. Jika ada yang mengeluh, mereka akan ditumbuk atau dikurung di dalam sel tanpa cahaya. Ada yang mati akibat jangkitan. Yang sakit diseret keluar dan dibiarkan terdampar di halaman tanah, di mana panasnya musim panas mengeringkan mereka dalam beberapa jam. Sekumpulan wanita Jerman dikurung di sebuah sekolah lama. Tingkap pecah, pintu dikunci dengan rantai. Setiap malam lelaki yang tidak tergolong dalam mana-mana badan tentera masuk. Mereka masuk dan keluar tanpa memberi penjelasan. Ramai wanita keluar berdarah tanpa pakaian atau ditutup dengan selimut. Ada yang hilang. Mereka yang terselamat dipaksa membersihkan koridor dengan berus tangan. Jika mereka tidak selesai tepat pada masanya, mereka tidak makan. Di Szombathely, sebuah keluarga keseluruhan dibunuh di hadapan rumah mereka. Bapa bekerja sebagai tukang roti, bercakap bahasa Hungary dengan fasih.
tetapi seseorang mengatakan bahawa semasa perang dia telah memberi makan askar Jerman. Seseorang mengecat salib merah di pintu rumahnya. Keesokan harinya, 5 orang lelaki masuk, membawa mereka ke taman dan meletakkan mereka di dinding. Salah seorang jiran cuba campur tangan, tetapi mereka diancam dengan pisau. Mereka menembak 3 kali. Tiada siapa yang mengumpul mayat sehingga malam. Orang Jerman yang ditangkap oleh kumpulan paramilitari sering digunakan sebagai trofi. Kepala mereka dicukur dan papan tanda digantung di dada mereka yang bertulis pembunuh atau penjajah. Mereka disuruh berjalan di jalan-jalan dengan tangan terikat sementara orang ramai memukul mereka dengan penyapu, kasut atau batu. Kadang-kadang mereka dibiarkan tergantung di tiang dengan tali yang dibuat dengan kasar. Mereka tidak lama tergantung. Apabila mereka jatuh, mereka diseret ke tanah lapang dan dikebumikan tanpa nama. Ada yang cuba bersembunyi di gereja atau biara. Paderi pada mulanya melindungi mereka, tetapi apabila melihat ia boleh menimbulkan masalah, mereka menyerahkan mereka. Mereka dibawa keluar dalam perarakan dengan tangan diangkat, diiringi oleh milisya bersenjata. Salah seorang paderi dituduh sebagai pengkhianat kerana telah memberi perlindungan kepada seorang wanita muda Jerman. Dia diikat pada bangku dan dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Dia tidak lagi berkhutbah. Arsip perbandaran mula hilang. Sijil kelahiran orang Jerman dibakar di pejabat. Sesetengah pegawai memadamkan nama Jerman dari daftar harta tanah dengan dakwat hitam. Rumah-rumah kosong diduduki oleh keluarga tempatan tanpa dokumen. Apabila seseorang membuat tuntutan, mereka dituduh sebagai collaborator. Beberapa orang dihukum mati kerana menuntut perabot mereka sendiri. Di sebuah perkuburan di Debrecen, lebih daripada 40 mayat ditemui bertimbun, kebanyakannya dengan tangan terikat dengan dawai. Mereka tidak mempunyai luka yang kelihatan. Ada yang mempunyai beg plastik di kepala. Mereka dikebumikan di dalam kubur tanpa batu nisan. Jiran-jiran tahu siapa mereka, tetapi tiada siapa yang mahu bercakap. Seorang kanak-kanak menemui sebentuk cincin dengan inisial GR dan menyerahkannya kepada pihak sekolah. Keesokan harinya, keluarganya dipindahkan sementara ke wilayah lain. Radio tempatan tidak menyebut kejadian itu. Di dalam surat khabar, terdapat perbincangan mengenai pembinaan semula, keamanan dan pekerjaan. Tiada aduan direkodkan. Orang Jerman yang terselamat melakukannya secara senyap. Ramai tidak lagi bercakap bahasa mereka di khalayak ramai. Ada yang berpura-pura kewarganegaraan lain. Mereka menukar nama keluarga, mempelajari frasa asas dalam bahasa Hungary, bermula dari awal tanpa dokumen atau keluarga. Milisya yang bertanggungjawab kekal dalam jawatan mereka atau berpindah ke bandar lain. Tidak pernah ada perbicaraan. Tiada siapa yang mengumpulkan testimoni. Lubang-lubang kubur ditutup dengan rumput. Arsip dimeterai atau dimusnahkan. Apa yang berlaku di Hungary antara musim panas dan musim luruh 1945 tidak kekal dalam mana-mana memori rasmi. Hanya di dinding-dinding rumah kosong yang bertanda dan pada nama-nama yang berhenti muncul di peti surat. Pembalasan Yugoslavia, kem, perarakan dan pembunuhan beramai-ramai. Sebaik sahaja Jerman berundur dari Balkan, kumpulan bersenjata partisan mengisi kekosongan. Arahan adalah samar-samar, tetapi semua orang faham apa yang perlu dilakukan. Kampung-kampung tempat tinggal etnik Jerman yang dipanggil Volksdeutsche dikepung, dijarah dan ditanda dengan cat di dinding. Pada hari-hari pertama tiada senarai atau rekod, hanya tangkapan rambang. Mereka yang mempunyai nama keluarga Jerman, mereka yang bercakap pelik, mereka yang tidak kelihatan seperti dari situ. Ramai yang diusir dari rumah mereka. Mereka tidak diberi masa untuk mengambil apa-apa. Tiada kod, tiada roti, tiada dokumen. Lelaki dipisahkan mengikut umur. Orang tua dihantar terus ke kubur. Orang muda diikat dalam kumpulan 10 dan disuruh berjalan tanpa tujuan. Mereka tidak diberitahu ke mana mereka pergi atau berapa lama. Ada yang berjalan selama berminggu-minggu. Mereka tidur di atas batu dengan buku lali bengkak dan pakaian lusuh. Sepanjang perjalanan mereka diawasi oleh askar bersenjata lengkap, kebanyakannya dengan pakaian seragam lama dan tanpa insignia. Mereka tidak bercakap, tidak menjawab soalan. Jika ada yang berhenti berehat, mereka ditolak dengan punggung senapang. Jika mereka jatuh, mereka dibiarkan terdampar. Kadang-kadang mereka tidak menunggu sehingga mereka mati. Satu tembakan di belakang dan kumpulan itu terus berjalan.
Wanita dan kanak-kanak dibawa ke bangsal kotor, sekolah yang ditinggalkan atau gereja kosong. Keadaan sentiasa sama, bumbung bocor, jerami di lantai, baldi berkarat sebagai tandas. Tiada katil, tiada selimut, tiada makanan selain sup cair atau sekeping roti berkulat. Di beberapa tempat, pengawal menghiburkan diri dengan menghina tahanan. Mereka memaksa mereka menyanyi dalam bahasa tempatan, berarak tanpa pakaian, membersihkan lantai dengan kain lama yang diikat di kaki. Di Vojvodina, sebuah kilang lama digunakan sebagai kem tahanan. Ia tidak mempunyai pagar, hanya beberapa askar mengawal dengan mesingan dari menara improvisasi. Banduan dipaksa bekerja dalam pembongkaran tempat itu. Mereka mengeluarkan rasuk, menyeret runtuhan, membawa guni kapur atau simen di bawah matahari. Jika mereka mengeluh, mereka akan dipukul. Ada yang digantung terbalik selama beberapa jam. Seorang diikat tangan dan kaki dan dilemparkan ke dalam gudang kosong. Dia meninggal dunia keesokan harinya tanpa ada yang mengeluarkannya. Kematian tidak serta-merta. Kebanyakan mati perlahan akibat jangkitan, luka yang tidak sembuh dengan baik, kelaparan. Ramai yang rebah di tengah-tengah kerja. Kadang-kadang mayat mereka diambil dan ditimbun berhampiran pintu masuk. Kadang-kadang mereka dikebumikan tanpa nama di parit terbuka. Kanak-kanak yang banyak menangis ditutup dengan selimut atau dipisahkan daripada ibu mereka. Ada yang dibawa ke kem lain dan tidak pernah kembali. Di beberapa kampung, para partisan mengadakan perbicaraan rakyat. Ini adalah sandiwara yang dipentaskan di halaman sekolah, di mana seorang lelaki membaca tuduhan palsu dan seorang lagi menjerit hukuman. Ia tidak berlangsung lebih daripada 5 minit. Tertuduh dihukum mati di tempat itu, di hadapan jiran-jiran. Beberapa hadirin bertepuk tangan, yang lain berdiri kaku dengan wajah tidak berperasaan. Tiada siapa yang membantah. Terdapat kawasan di mana wanita digunakan sebagai rampasan. Mereka memasuki kem pada waktu malam, mengeluarkan mereka dari bangsal tanpa berkata apa-apa. Ada yang kembali dengan pakaian koyak, berdarah. Yang lain tidak kembali. Apabila seseorang bertanya tentang mereka, mereka menerima tolakan atau pukulan di mulut. Tiada satu pun kehilangan ini muncul dalam rekod kem. Buku masuk hanya merekodkan nombor. Tiada apa-apa lagi. Di Bosnia, sekumpulan orang Jerman dipaksa menggali kubur mereka sendiri. Mereka diberi penyodok tanpa pemegang, diberitahu bahawa jika mereka bekerja cepat, mereka boleh hidup. Apabila mereka selesai, mereka dipaksa masuk ke dalam. Ada yang cuba melawan. Mereka tidak bertahan lama. Mereka ditembak di atas lubang itu. Tanah ditimbus dengan tergesa-gesa. Tiada siapa yang menandakan tempat itu. Mereka yang melihat diancam akan menerima nasib yang sama. Di Novi Sad, terdapat sebuah kem di mana kebanyakan penghuninya adalah orang tua. Mereka dikurung di sebuah gudang kayu lama. Semasa malam yang sejuk, mereka hanya diberi air. Seorang wanita meninggal dunia sambil memeluk cucunya. Seorang lelaki menanggalkan jaketnya untuk menutupi 2 kanak-kanak yang menggeletar. Dia ditemui mati akibat hipotermia. Tiada siapa yang mengambil mayatnya sehingga hari ketiga. Partisan merakam beberapa hukuman. Dengan kamera lama, mereka merakam bagaimana mereka memukul tahanan, bagaimana mereka memaksa mereka berarak tanpa alas kaki di atas batu, bagaimana mereka memotong rambut mereka dengan pisau berkarat. Mereka berkata ia adalah bahan pendidikan. Kemudian mereka menyembunyikan pita-pita itu atau memusnahkannya. Ada yang terselamat. Bertahun-tahun kemudian, ia muncul di arsip tertutup, tanpa label, tanpa tarikh. Pengusiran juga merupakan hukuman. Dalam kumpulan beratus-ratus, mereka dinaikkan ke trek atau disuruh berjalan kaki ke sempadan Austria atau Hungary. Mereka yang tidak dapat mengikuti rentak dipisahkan dan dihukum mati. Seorang wanita tua yang tidak dapat berjalan lagi dinaikkan ke kereta kuda dan dilontar dari jambatan. Mayatnya tidak pernah ditemui. Dalam senarai rasmi, ia disenaraikan sebagai dipindahkan. Kampung-kampung tempat tinggal Volksdeutsche sebelum ini didiami semula oleh keluarga yang datang dari kawasan lain. Tanah perkuburan Jerman dirosakkan. Batu nisan dipecahkan, nama-nama dipadamkan, bunga-bunga ditanam di atasnya. Rumah-rumah diduduki tanpa formaliti, perabot bertukar pemilik. Gambar keluarga dibakar dalam unggun api awam. Tiada siapa yang meminta penjelasan, tiada siapa yang menawarkannya. Pihak berkuasa tempatan menutup kem tanpa notis.
Beberapa banduan dibebaskan tanpa dokumen, tanpa destinasi, yang lain hanya hilang. Apabila Palang Merah meminta untuk masuk, mereka menunjukkan bangsal kosong. Lantai masih mempunyai kesan kering dan dinding ditandai dengan inisial. Tiada siapa yang menjelaskan apa-apa. Mereka berkata tiada siapa di sana. Kesunyian British dan Amerika Syarikat. Mereka tahu segalanya. Pasukan British dan Amerika Syarikat tiba di Jerman dan Austria apabila perpindahan besar-besaran orang Jerman sudah berlaku. Di banyak kampung, askar bersekutu melalui kumpulan orang awam Jerman yang berjalan dengan beg di bahu, dengan pakaian koyak, kaki bengkak dan tidak tahu ke mana mereka pergi. Komander tahu dengan jelas apa yang berlaku. Terdapat laporan yang beredar, surat, telegram, gambar. Walaupun begitu, kebanyakan memilih untuk tidak campur tangan. Di beberapa kawasan yang dikuasai British, pelarian Jerman dikurung di kem sementara. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti kemudahan yang teratur. Tetapi cukup untuk masuk untuk melihat sebaliknya. Bumbung pecah, tandas melimpah, barisan untuk menerima separuh cawan sup. Apabila komisen pemeriksaan tiba, pegawai mengatur semuanya, menyembunyikan orang sakit, menyapu koridor, dan meletakkan pengawal dengan pakaian seragam bersih. Kemudian, apabila mereka pergi, semuanya kembali seperti sedia kala. Seorang askar Amerika Syarikat menggambarkan sebuah kem di Austria di mana terdapat lebih daripada 2,000 orang Jerman, kebanyakannya wanita tua dan kanak-kanak. Dia berkata ia berbau kematian. Ramai yang tidur di atas skateboard, ada yang dilopak air kencing mereka sendiri. Seorang bayi dilahirkan di antara 2 kerusi rosak. Ibunya tidak terselamat. Mayat itu terbiar selama 2 hari, sehingga sekumpulan tahanan mengebumikannya dengan penyodok pinjaman. Komander tempat itu dimaklumkan, dia tidak melakukan apa-apa. Dalam beberapa laporan dalaman tentera British, perarakan paksa digambarkan. Barisan orang berjalan selama beberapa hari diapit oleh lelaki bersenjata. Dalam beberapa kes, saksi melaporkan bahawa pengiring menembak jika ada yang tertinggal. Walaupun begitu, pihak atasan tidak menghentikan pengusiran. Dokumen-dokumen itu disimpan dalam arsip, ditanda sebagai sensitif atau untuk kegunaan dalaman. Orang Amerika Utara membenarkan laluan barisan orang yang diusir melalui kawasan mereka, asalkan mereka tidak menyimpang atau menyebabkan gangguan. Ada kalanya pegawai sendiri menyerahkan pelarian Jerman kepada militia tempatan. Di sebuah bandar di selatan, sekumpulan orang Jerman meminta perlindungan di sebuah gereja. Mereka diiringi oleh askar Amerika Syarikat ke balai polis terdekat. Mereka ditinggalkan di sana. Pada malam yang sama, mereka semua dibunuh. Dalam laporan rasmi, ia dicatatkan sebagai pemindahan yang berjaya. Di kawasan yang diduduki oleh British, beberapa orang Jerman dipaksa kembali ke kampung halaman mereka, mengetahui bahawa mereka akan dibelasah di sana. Bagi mereka yang enggan, akses kepada makanan dan tempat tinggal ditarik balik. Ada yang menyerah diri kerana kelaparan. Yang lain ditemui mati di ladang di pinggir bandar. Tiada siapa yang menyemak nama mereka. Mereka hanya dicatatkan sebagai tidak hadir. Di Jerman Barat, kumpulan pelarian yang berjaya menyeberang dari Poland dan Czechoslovakia dikurung di sekolah, berek, malah di stesen yang ditinggalkan. Terdapat lebih ramai orang daripada katil, lebih banyak kelaparan daripada makanan. Ada yang cuba melarikan diri. Mereka ditangkap oleh rondaan dan dikembalikan secara paksa. Mereka bukan penjenayah. Mereka hanya mahu bergerak. Tetapi bagi pihak berkuasa bersekutu, mereka adalah masalah logistik, bukan manusia. Media British menerima surat, gambar dan testimoni tentang apa yang berlaku. Beberapa organisasi cuba menerbitkan laporan mengenai penyalahgunaan, tetapi penapis kerajaan menghalang mereka. Mereka berkata ia adalah maklumat yang tidak sesuai. Perkara yang sama berlaku di Amerika Syarikat. Aduan diterima dari Eropah, tetapi difailkan tanpa disiasat. Malah beberapa diplomat mengesyorkan tidak menyemarakkan naratif pro-Nazi. Pada 1946, mesyuarat diadakan antara pihak berkuasa tentera British dan wakil negara-negara timur. Dalam mesyuarat tersebut, mereka membincangkan aliran penduduk, ketenteraman yang diperlukan di wilayah baru, dan penyelesaian yang berkekalan. Pelaksanaan, rogol atau kem tidak pernah disebut. Apabila seorang delegasi mencuba, mereka menukar topik. Minit-minit mesyuarat tersebut adalah ringkas. Hanya merekodkan frasa umum
dan persetujuan mengenai pengangkutan. Pihak bersekutu memudahkan pemindahan. Mereka menyediakan gerabak, bahan api dan laluan selamat. Mereka tahu apa yang berlaku semasa perjalanan tersebut. Laporan menyebut gerabak tertutup tanpa pengudaraan dengan kematian apabila tiba. Tetapi kereta api terus bergerak, lebih mudah untuk mengosongkan kawasan daripada mengisinya dengan penyelia. Pada suatu ketika, seorang pegawai British meminta untuk menangguhkan penghantaran kerana keadaan kumpulan itu. Mereka menjawab bahawa tiada alternatif. Beberapa askar bersekutu secara individu cuba membantu. Mereka berkongsi catuan, menyembunyikan kanak-kanak, menawarkan air. Tetapi ini adalah kes terpencil. Rantaian perintah tidak menyokong tindakan tersebut. Dalam beberapa kes, askar-askar ini dihukum kerana menjejaskan neutraliti. Seorang dipindahkan kerana tingkah laku tidak profesional selepas campur tangan bagi seorang wanita yang diseret oleh rondaan. Terdapat testimoni daripada jururawat tentera yang melawat hospital improvisasi dengan berpuluh-puluh orang Jerman yang cedera. Ada yang mengalami patah tulang terbuka, yang lain ditutupi dengan lebam. Jururawat ingin melaporkannya. Ketua mereka memberitahu mereka bahawa itu bukan urusan mereka. Mereka diarahkan untuk membataskan diri kepada pesakit bersekutu. Salah seorang daripada mereka menulis dalam diarinya, "Ini lebih teruk daripada yang saya bayangkan. Mereka tidak membenarkan saya bercakap mengenainya." Di beberapa kawasan di Austria, pihak bersekutu berkongsi bangunan dengan kumpulan tempatan yang bertanggungjawab untuk pengusiran. Jeritan kedengaran pada waktu malam, tembakan terpencil, trak masuk dan keluar tanpa plat. Askar-askar tahu apa yang berlaku. Ada yang bahkan bertaruh berapa ramai yang akan tumbang minggu itu. Ia adalah rahsia umum, tetapi tiada siapa yang berbuat apa-apa. Kerajaan British dan Amerika Syarikat tahu bahawa jika semua ini terbongkar, akan ada skandal. Oleh itu, mereka mengawal bahasa dalam laporan rasmi. Pelaksanaan atau kem hukuman tidak pernah disebut. Hanya perkataan seperti pemindahan, pergerakan penduduk atau penempatan semula pasca konflik digunakan. Dokumen yang menyebut malapetaka langsung ditarik balik, diklasifikasikan atau ditulis semula. Ia bukan untuk keselamatan nasional. Ia adalah untuk menyembunyikan apa yang semua orang tahu dan tiada siapa yang mahu menghentikan. Di mana askar-askar mati berdiri. Trak tiba dengan terpal diturunkan bergerak di antara pokok-pokok ke arah padang berlumpur kering. Tiada pagar, tiada menara, tiada papan tanda. Hanya sebuah kawasan luas dengan sebuah bangsal yang roboh dan beberapa khemah. Askar-askar Jerman turun beratur tanpa senjata. Ada yang masih berkasut tanpa tali atau balutan di tangan. Salah seorang yang menguruskan penurunan barang menjerit agar mereka berjalan ke arah parit. Seorang lagi mengambil senarai dengan kertas yang kotor. Tiada pendaftaran, tiada makanan, tiada tempat untuk duduk. Sekumpulan orang ditolak masuk ke dalam bangunan tanpa tingkap. Di pintu, dua lelaki dengan lilitan lengan memeriksa poket dan mengambil tali pinggang. Jam berlalu tanpa arahan. Di dalam bangunan, udara tebal dan berbau lembab. Ada yang bersandar pada dinding, yang lain tidur duduk. Seorang budak lelaki dengan muka lebam pengsan. Tiada siapa yang mengangkatnya. Di luar, lumpur melekat pada but pengawal. Seorang mematahkan dahan dengan kakinya sambil berjaga. Apabila kumpulan lain tiba pada waktu malam, tiada lagi ruang. Yang baru ditinggalkan di luar, berbaring di atas selimut basah. Semasa awal pagi, seorang lelaki mula kejang. Seorang milisia mendekat, menyeretnya ke tepi padang dan kembali tanpa bercakap. Keesokan paginya, baldi berisi air keruh dan roti hitam muncul dalam sebuah kotak. Mereka melemparkannya ke tengah kumpulan. Sesiapa yang mendekat dahulu akan dipukul. Ada yang makan berdiri, yang lain menyembunyikan kepingan di bawah pakaian. Seorang lelaki tua meminta bantuan untuk seorang yang cedera. Seorang pengawal menolaknya dengan muncung senapang. Yang cedera diangkat oleh dua rakan dan dibawa ke belakang terpal yang tergantung di antara pokok. Dia tidak kembali. Di tanah terdapat balutan berdarah dan topi kotor. Menjelang tengah hari, sebuah rondaan pergi ke hutan dengan 4 orang tahanan. Tiada seorang pun yang kembali. Sekumpulan lagi dipaksa menggali tanah tanpa mengetahui untuk apa. Apabila selesai, mereka disuruh duduk di tepi lubang. Seorang pegawai berjalan di belakang mengucapkan frasa-frasa pendek. Salah seorang tahanan mengangkat kepala. Dia dipukul dengan punggung senapang. Tembakan datang selepas itu. Yang lain tidak bergerak.
5 minit kemudian, lubang itu penuh. Tanah ditimbus dengan cepat menggunakan penyodok logam. Pada hari-hari berikutnya, lebih ramai tahanan tiba. Ada yang datang dalam keadaan cedera, yang lain dengan pakaian awam. Tidak ditanya dari mana mereka datang atau pangkat apa yang mereka miliki. Semua pergi ke tempat yang sama. Sebahagian dibawa ke bangunan, sebahagian lagi ke padang yang berasingan dengan dawai bekarat. Pada waktu malam, kedengaran bunyi pukulan. Kadang-kadang jeritan. Kadang-kadang tiada apa-apa. Apabila hujan, bumbung tidak dapat menahan. Terdapat kebocoran pada tilam yang lembab. Salah seorang askar menutup dirinya dengan kertas yang dicabut dari manual ketenteraan. Dia menggunakannya sehingga ia koyak di tangannya. Seorang budak lelaki berusia kira-kira 15 tahun tiba berjalan dengan kaki berbalut. Tiada siapa yang tahu siapa yang menangkapnya. Dia didudukkan di sebelah orang dewasa. Dia menggeletar. Seorang milisia muda menendangnya supaya dia bergerak. Budak itu tidak bercakap. Dia ditinggalkan di sudut paling gelap bangsal. Pada keesokan paginya, dia sudah tidak bernafas. Dia dibawa keluar dibalut dengan selimut berlubang. Dia dikebumikan di sebelah timbunan tanpa batu nisan. Apabila berita dari medan perang berubah, tempat itu mula dikosongkan. Beberapa pegawai hilang, yang lain menukar pakaian seragam mereka dengan pakaian awam. Tahanan terakhir diletakkan di dalam trek dan dibawa ke arah yang berbeza. Tiada senarai, tiada siapa yang tahu berapa ramai yang telah melalui tempat itu. Di tanah terdapat sisa-sisa but, tin terbuka, kesan gelap di dinding. Suatu hari, padang itu ditinggalkan begitu sahaja. Khemah-khemah tumbang ditiup angin. Bangsal itu dipenuhi tikus. Daun-daun menutupi parit. Tiada siapa yang kembali. Wanita Jerman, rogol, penghinaan dan kematian. Mereka yang ditinggalkan di sepanjang jalan apabila tentera Jerman melarikan diri tidak mempunyai sesiapa untuk dituju. Kebanyakan mereka adalah wanita, ramai yang mempunyai anak yang bergantung pada lengan atau dengan pakaian yang kotor kerana berhari-hari tanpa bumbung. Sebaik sahaja askar dari pihak lain masuk, keadaan berubah secara tiba-tiba. Di rumah-rumah pertama di mana mereka menemui wanita Jerman, mereka diusir dari bilik tidur, ditolak ke dinding dan penderaan bermula. Di bandar-bandar seperti Breslau atau Königsberg, beratus-ratus wanita dirogol pada malam yang sama. Tiada perbezaan, muda, tua, hamil. Mereka masuk secara berkumpulan ke rumah-rumah, mengambil apa yang mereka mahu, dan jika menemui tentangan, mereka memukul sehingga mereka berhenti bergerak. Ada yang tidak terselamat, yang lain dipaksa pergi dari satu bilik ke bilik lain sambil menunggu giliran seterusnya. Ramai yang cuba bersembunyi di gereja, tetapi itu pun tidak menyelamatkan mereka. Di beberapa kampung, mereka diseret keluar dari mezbah. Seorang biarawati dilihat cuba melindungi seorang kanak-kanak perempuan dan akhirnya diseret di koridor dengan muka berlumuran darah. Dalam beberapa kes, mereka mengurung wanita di bangsal dan meninggalkan mereka di sana selama beberapa hari. Mereka masuk secara bergilir-gilir. Apabila mereka dibebaskan, ramai yang sudah tidak dapat berjalan. Jalan-jalan penuh dengan sisa-sisa, pakaian dalam yang koyak, sapu tangan berdarah, jejak kaki di atas lumpur. Di sebuah kampung, sekumpulan wanita dipaksa berjalan bogel di tengah-tengah, sementara lelaki bertepuk tangan dari tepi jalan. Mereka diludah, dilempari batu, dan ada yang ditendang sehingga pengsan. Semuanya berlaku sementara pegawai memerhati tanpa berkata apa-apa. Terdapat kanak-kanak perempuan yang dirogol di hadapan ibu mereka. Ada yang dibunuh sejurus selepas itu. Yang lain dipaksa tinggal di rumah sementara askar-askar bergilir-gilir. Jika ada yang cuba melarikan diri, mereka ditembak atau dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Di sebuah sekolah, 30 wanita dikurung di dalam sebuah bilik darjah. Mereka menghabiskan 2 hari penuh mendengar jeritan, tanpa air atau makanan. Apabila pintu dibuka, ada yang sudah tidak bertindak balas. Di hospital improvisasi, mangsa tiba dalam diam. Ada yang tidak dapat bercakap, yang lain hanya mengulang frasa-frasa terputus-putus. Doktor merawat mereka dengan apa yang sedikit mereka ada. Kain buruk, air kotor, alkohol. Tiada ubat-ubatan atau bantuan psikologi. Selepas beberapa hari mereka harus pergi, walaupun tidak dapat berjalan, ada yang mati di pintu masuk. Mereka ditutup dengan selimut lama sehingga seseorang datang untuk mengambil mayat.
Mereka yang hamil akibat rogol tidak mempunyai pilihan. Dalam banyak kes, mereka ditolak oleh keluarga mereka sendiri. Ada yang cuba menamatkan kehamilan sendiri. Mereka menggantung batu di leher atau meminum cecair yang mereka temui di bilik bawah tanah. Di sebuah kawasan di Silesia, 5 wanita meninggal dunia dalam 1 minggu kerana cuba menggugurkan kandungan dengan peralatan dapur. Tiada siapa yang membuka siasatan. Ibu-ibu yang berjaya melindungi anak-anak perempuan mereka menyembunyikan mereka di dalam bilik bawah tanah, di belakang perabot atau di antara haiwan. Ada yang menghabiskan masa berminggu-minggu tanpa keluar, makan roti keras atau minum air hujan. Tetapi walaupun begitu, banyak tempat persembunyian ditemui. Jika mereka menemui ibu bersendirian, mereka akan memukulnya sehingga dia mendedahkan di mana anak-anaknya berada. Kadang-kadang mereka membunuh ibu di hadapan anak-anak perempuan. Yang lain mereka menggunakan ibu untuk memaksa anak-anak perempuan keluar. Di beberapa kampung, rogol bukan hanya dari tentera. Orang awam tempatan juga turut serta, lelaki tempatan yang mengenali mangsa sebelum ini. Mereka mengambil kesempatan daripada kekeliruan untuk membalas dendam atau semata-mata kerana kebencian. Beberapa wanita diikat pada tiang dengan papan tanda tergantung yang bertulis pelacur Jerman. Mereka dibiarkan terdedah selama beberapa jam. Kadang-kadang mereka disiram dengan cat, kadang-kadang dengan najis. Semua ini berlaku di hadapan semua orang. Pihak berkuasa tahu apa yang berlaku. Terdapat laporan, aduan lisan, malah beberapa tulisan. Tetapi tiada siapa yang berbuat apa-apa. Kadang-kadang mereka mengesyorkan tenang, menjaga ketenteraman, atau jangan melebih-lebihkan. Sementara itu, di pusat perlindungan sementara, wanita berkumpul sesama mereka kerana takut. Mereka tidur berbaris dengan belakang rapat. Mereka meletakkan perabot di hadapan pintu. Tetapi jika lelaki bersenjata datang, tiada apa yang boleh dilakukan. Ramai yang cuba melarikan diri ke kawasan lain, berjalan berkilometer di jalan yang penuh lumpur dan salji. Ada yang hilang dalam perjalanan, yang lain ditemui terdampar di hutan dengan pakaian koyak. Di sebuah stesen kereta api, seorang wanita menggantung diri dari platform dengan tali yang diperbuat daripada cadar. Dia telah dirogol 3 kali malam sebelumnya. Tiada siapa yang berhenti untuk melihat. Dalam dokumen rasmi, hampir tiada apa-apa yang direkodkan. Hanya angka-angka dingin muncul, istilah seperti insiden atau salah faham. Nama-nama mangsa tidak ditulis di mana-mana. Kisah-kisah mereka hanya diceritakan dengan suara perlahan, dengan berbisik. Ada yang menjadi bisu, yang lain pergi untuk selamanya. Selama berdekad-dekad, wanita-wanita ini menanggung segala-galanya tanpa menerima permohonan maaf, keadilan atau pampasan. Parut bukan hanya fizikal. Ramai yang tidak pernah mempercayai sesiapa lagi. Tidak jiran, tidak doktor, tidak ahli keluarga mereka sendiri. Dan mereka yang cuba menceritakan apa yang berlaku kepada mereka, dibungkam. Mereka dipanggil keterlaluan, pembohong atau pengkhianat. Linz, tiada undang-undang yang tersisa. Apabila bandar itu runtuh dan bendera bertukar tangan, beberapa orang memasuki istana Auersperg seolah-olah milik mereka. Di dalamnya, kebanyakan mereka memakai topi yang menarik perhatian, seolah-olah mereka berada di sebuah pesta. Pemilik bangunan itu adalah Putri Agathe Croy, tetapi pada hari-hari itu, tempat itu kelihatan seperti kelab persendirian bangsawan tua. Saudara mara dengan gelaran panjang dan nama keluarga yang kedengaran seperti dari era lain muncul di mana-mana, seolah-olah itu berfungsi sebagai perisai bagi mereka. Malah ada yang datang dari Dachau kini bergerak di antara sofa dan langsir, seolah-olah mereka telah memenangi sesuatu. Di tengah-tengah kekacauan, beberapa orang cuba membahagikan jawatan dan berpura-pura memerintah negara. Seorang lelaki bernama Raul Bumbala bahkan menyambut orang Rusia seolah-olah dia adalah presiden. Seorang yang datang dari kem tahanan tidak memahami apa-apa apabila melihat begitu ramai bangsawan di kalangan pejuang penentang yang kononnya. Dia berkata dia berharap dapat mencari orang yang berbeza. Dan dia tidak salah. Beberapa hari kemudian, beberapa daripada pemimpin itu dipenjarakan kerana mendekati Nazi yang salah. Seorang melarikan diri tepat pada masanya dan menyeberang ke barat sebelum dia ditangkap. Sebaliknya, Soviet kelihatan sama sekali tidak sesuai.
Ada yang memakai pakaian seragam dengan bahu yang sangat besar sehingga mereka kelihatan seperti pelakon opera. Yang lain bahkan tidak kelihatan seperti askar. Apa yang mereka miliki adalah kuasa dan mereka tahu itu. Sebaik saja mereka memasuki bandar, mereka menguasai kawalan. Bagi orang Austria kelas menengah, kedatangan Rusia tidak membawa ketenteraman, tetapi ketakutan. Pasukan mencari balas dendam dan mereka melakukannya tanpa bertanya. Dalam perjalanan ke Linz, kereta api penuh dengan wanita, kanak-kanak dan beberapa lelaki tua. Kebanyakan mereka berbahasa Jerman. Mereka dihentikan, diturunkan dan dipukul di situ juga. Ada yang digantung di dataran dengan papan tanda di leher. Mesej itu jelas dan tidak memerlukan terjemahan. Penduduk tempatan melihatnya dan berdiam diri, ada yang takut, ada yang gembira. Di beberapa kampung berhampiran sempadan, partisan keluar dari hutan seolah-olah mereka sedang memburu. Daripada mangsa, mereka menemui tahanan Jerman dan memaksa mereka berarak tanpa air. Seorang yang berjalan bersama mereka menceritakan bahawa mereka yang tidak dapat meneruskan akan ditinggalkan dan tiada siapa yang menoleh ke belakang. Kadang-kadang satu tembakan pendek adalah satu-satunya yang kedengaran. Terdapat rumah-rumah yang diubah menjadi penjara sementara. Orang ditahan hanya kerana bercakap bahasa yang salah atau kerana telah memakai pakaian seragam beberapa bulan yang lalu. Jalan-jalan di Linz yang sudah rosak akibat perang kini mempunyai kesan baru. Pasukan tanpa sesiapa yang mengawal mereka memusnahkan apa sahaja yang tinggal, makanan, pakaian, wanita. Pada hari-hari berikutnya, beberapa askar Jerman dikeluarkan dari hospital tempat mereka pulih dan dibawa ke halaman kosong. Di sana mereka dihadapkan ke dinding. Mereka tidak diberitahu apa-apa, tiada perbicaraan, hanya kedengaran bunyi tembakan. Dalam salah satu kes, mereka meninggalkan mayat di sana selama beberapa hari sebagai amaran. Beberapa jiran menutup tingkap supaya tidak melihat. Yang lain hanya melihat dari jauh. Di sebuah kilang lama di pinggir bandar, sebuah bangsal digunakan untuk mengurung lebih daripada 50 orang awam. Di antara mereka terdapat seorang tukang roti, seorang guru sekolah dan juga seorang wanita yang jarang keluar rumah. Mereka semua berbahasa Jerman. Seorang komander tempatan memutuskan bahawa itu sudah cukup. Keesokan paginya, beberapa orang sudah mati. Yang lain dinaikkan ke atas trek dan tiada siapa yang melihat mereka lagi. Di stesen kereta api, senarai berubah setiap jam. Nama-nama dipangkah, yang lain ditambah. Ada yang berfikir bahawa mereka akan dibebaskan. Yang lain tahu ia adalah sebaliknya. Seorang menceritakan bahawa apabila dia mendengar nama keluarganya, dia cuba bersembunyi di antara guni tepung. Dia ditemui juga dan diseret keluar. Perkara terakhir yang dilihatnya ialah asap dari unggun api di mana dokumen dibuang. Bandar Linz, yang sebelum ini hanya sebuah titik di peta empayar, menjadi kawasan tanpa peraturan. Patung-patung masih berdiri, tetapi mereka yang memerintah kini adalah orang lain. Tidak lagi dibincangkan mengenai pihak atau ideologi. Satu-satunya yang penting adalah kumpulan mana yang anda miliki semalam. Di kawasan utara, sejenis tribunal improvisasi dibentuk. Salah seorang Rusia mempunyai tukul dan seorang lagi membaca nama dengan suara lantang. Tiada peguam, tiada saksi. Jika ada yang kedengaran Jerman, mereka ditolak ke bilik belakang. Tiada siapa yang keluar dari sana. Bagi mereka yang melawan, mereka dipukul sehingga mereka tidak dapat berdiri. Sementara itu, di pinggir bandar, mayat muncul di parit, di sungai, di taman rumah yang ditinggalkan, kadang-kadang dengan tali di leher, kadang-kadang dengan tembakan yang tidak sempurna. Seorang wanita yang mencari suaminya akhirnya menemui deretan mayat yang berbaris seperti guni. Dia tidak tahu yang mana suaminya sehingga dia melihat parut di tangannya. Penembakan tawanan di Biscari, perintah kapten. Di sebuah landasan kering di selatan Sisili, sebuah platun Amerika Syarikat telah menyusun beberapa tawanan Jerman dan Itali, semuanya ditawan pada hari yang sama. Kebanyakan mereka memakai baju yang tidak berbutang, ada yang hanya bersinglet, semuanya tanpa senjata. Mereka duduk berbaris di dinding rendah dengan tangan di lutut. Seorang sarjan melihat ke sana kemari tanpa berkata apa-apa dengan topi keledar yang sengit. Seorang askar lain yang lebih muda mengacukan mesingan ke arah barisan. Pegawai yang bertugas menghampiri, menjerit sesuatu dalam bahasa Inggris dan tanpa menunggu reaksi mengangkat tangan. Penembak mesingan melepaskan tembakan.
Mayat-mayat itu rebah serta-merta. Ada yang jatuh ke hadapan, yang lain ke sisi. Seorang merangkak 2 meter sebelum berhenti. Debu berterbangan di udara panas. Beberapa minit kemudian, sekumpulan askar lain tiba dari bukit berdekatan, membawa lebih ramai tawanan. Mereka menolak tawanan dengan muncung senapang, memaksa mereka berlari berbaris. Di antara mereka terdapat seorang lelaki dengan kaki berbalut dan seorang lagi yang memakai topi kotor. Komander unit yang berada di hadapan dengan lengan baju dilipat mengarahkan mereka berhenti. Dia membuat isyarat dengan tangan dan berjalan mendekat, berdiri di hadapan kumpulan, memerhati salah seorang tawanan dan bertanya sesuatu. Tawanan itu, tanpa memahami, menunduk. Pegawai itu menghunus pistolnya dan menembaknya dari jarak dekat. Kemudian dia berpusing dan menembak seorang lagi. Dia melakukannya berulang kali sehingga yang terakhir jatuh di atas yang lain. Sepasang askar terus melihat mayat-mayat itu. Seorang bergumam sesuatu, yang lain berpaling. Pegawai itu membersihkan senjatanya dengan kain yang dikeluarkannya dari poket. Dia memberi arahan yang tegas dan beberapa orang mula menyeret mayat ke arah parit yang digunakan sebagai tapak pelupusan. Di barisan itu terdapat sisa roti, tin, bat yang koyak dan kepingan kain. Di sana mereka membuang mayat-mayat itu. Satu mayat tidak muat, mereka menolaknya dengan kaki. Malam itu, kem berbau serbuk mesiu. Beberapa lelaki berdiam diri, ada yang mengasah bayonet tanpa bercakap. Pegawai itu makan di dalam kotak peluru. Beberapa meter dari situ, orang yang menembak mesingan merokok tanpa mengangkat kepala. Di tanah terdapat kesan gelap dan topi keledar dengan darah kering. Keesokan harinya, seorang pegawai atasan tiba. Dia berjalan di antara khemah tanpa berkata apa-apa sehingga menemui komander. Dia bertanya tentang tawanan, yang lain menjawab dengan frasa pendek. Dia menemani komander ke tempat pelaksanaan. Di sana terdapat kesan di tanah dan deretan kelongsong peluru. Pegawai atasan mengerutkan kening, bertanya tentang dokumen. Tiada kertas, hanya senarai tanpa nama dan buku nota yang koyak dengan nombor. Dia mencatat sesuatu dalam buku nota kecil dan pergi tanpa memberi arahan. Beberapa hari kemudian, laporan dalaman diedarkan di kalangan pihak atasan. Ada yang membaca helaian yang dilipat dan meletakkannya di dalam laci. Salah seorang yang terlibat dihantar ke unit lain. Komander dipanggil untuk memberi keterangan. Dia berkata bahawa tawanan mewakili risiko bahawa seorang telah cuba melarikan diri. Tiada bukti dikemukakan. Kes itu difailkan. Di kawasan itu, hari-hari berlalu seperti biasa. Tawanan baru dibawa ke tempat lain. Mereka yang telah menggali parit ditugaskan semula. Tanah diratakan oleh mesin. Debu terus berterbangan ditiup angin. Tiada siapa yang menyebut lagi apa yang berlaku di sana. Pergunungan penyesuaian akal. Di jalan-jalan yang melintasi Tyrol, sisa-sisa tentera Jerman bergerak tanpa arah. Ada yang berjalan sendirian, yang lain dalam kumpulan kecil dengan tangan diangkat, membawa sedikit barang yang tinggal. Mereka telah meninggalkan senjata di parit, di bangsal, malah digantung di pokok, mengetahui bahawa menyerah adalah satu-satunya jalan keluar. Tetapi di pergunungan itu, mereka yang menunggu tidak mengira tawanan. Ramai yang telah turun dari lereng bukit dengan senapang di bahu dan muka tertutup. Di pinggir kampung, partisan Austria mengawasi setiap selekoh. Apabila mereka melihat orang Jerman mendekat, mereka keluar ke jalan. Ada yang menjerit agar mereka berhenti. Yang lain hanya menembak. Ada yang berlutut dengan tangan terbuka, tetapi tetap ditembak di kepala atau dada. Beberapa orang disuruh duduk berbaris di hadapan dinding batu dan dikeluarkan satu persatu. Mayat-mayat berguling ke dalam parit yang telah mereka gali dengan penyodok yang mereka gunakan sebelumnya. Di lembah yang lebih tinggi, beberapa orang awam menghalang laluan mereka dan mengarahkan mereka ke arah hutan. Di sana, mereka disuruh menggali lubang dengan kayu, dengan tangan, dengan apa sahaja yang mereka temui. Setelah siap, mereka diberitahu untuk berdiri di tepi. Mereka diacukan senapang dalam diam dan ditembak serta-merta. Tanah tidak selalu menutupi mereka sepenuhnya. Pengembara yang melalui kawasan itu bercakap tentang bot yang menonjol di antara semak-semak atau topi yang tergeletak di atas timbunan lembap. Di sebuah perkampungan di kaki lereng, mereka mengumpulkan sekumpulan orang yang sedang turun melalui denai.
Pakaian seragam mereka kotor, ada yang dengan balutan sementara. Mereka disuruh duduk di dataran sementara orang ramai mengelilingi mereka. Salah seorang warga emas kampung itu memberi isyarat dan 5 orang muda menghampiri dengan senapang patah. Setiap askar dihukum mati secara berdiri di hadapan yang lain. Darah mengalir di antara batu-batu sementara yang lain memerhati tanpa bergerak. Mereka yang cuba bersembunyi di kandang ataupun rumah diseret ke kawasan terbuka. Dalam beberapa kes, mereka diikat pada pokok dengan dawai berduri. Di situ juga mereka ditembak tanpa berkata sepatah pun. Seorang pemuda yang cuba melarikan diri melalui gaung ditembak dari belakang. Seorang lagi dipaksa mengangkat mayat rakannya yang mati sebelum gilirannya tiba. Di terowong kawasan pergunungan, beberapa kereta api terkandas dengan askar yang cedera atau tanpa arah. Partisan menaiki gerabak, menolak mereka keluar dan meletakkan mereka di dinding batu. Ada yang menjerit nama mereka atau menunjukkan kertas, tiada gunanya. Di salah satu laluan itu, mereka menemui sedozen mayat di tepi landasan dengan tangan terikat dan mata terbuka memandang ke langit. Di lokasi lain, hukuman mati dilakukan dengan lebih cepat. Mereka dipintas semasa berjalan di laluan tanah di arah meninggalkan bek galas dan ditembak di muka. Sekumpulan ditemui di tepi tasik, bertimbun di antara dahan seperti kayu api. Seorang sarjan ditolak ke dalam air dengan batu diikat di lehernya. Dia terapung selama 2 hari sebelum seseorang mengeluarkannya. Mereka yang datang melintasi laluan Alpin dari Itali juga terperangkap. Mereka telah berjalan selama beberapa hari, keletihan, berkaki ayam, ramai yang demam atau tanpa penglihatan. Mereka dihentikan di selekoh jalan, di tepi tebing. Mereka disuruh beratur menghadap gaung. Satu persatu mereka jatuh selepas tembakan, ada yang tidak sempat menjerit. Di bawah, mayat-mayat menghempap batu dan tidak bergerak di antara semak samun. Di beberapa ladang gunung, petani membalas dendam untuk anak-anak mereka yang mati. Mereka membuka pintu kepada askar dan apabila askar masuk mencari air, mereka memukul mereka dengan kapak, menusuk mereka dengan garpu besi atau mencekik mereka dengan tali kerja. Selepas itu, mereka mengebumikan mayat-mayat di antara haiwan atau membiarkannya di dalam kandang dan membakar. Apabila asap tiba, yang lain mendekat dan menemui sisa-sisa. Di sempadan dengan Bavaria, ada yang cuba melarikan diri dengan basikal atau kuda. Mereka dipintas di Denai. Dalam satu kes, mereka disuruh berlari mendaki bukit, diberi kelebihan dan kemudian mula menembak mereka dari belakang. Mereka bergelimpangan di lereng bukit. Seorang ditemui dengan surat di dalam poket ditulis dengan darah. Tiada siapa yang membacanya. Mereka hanya mengambil medal yang tergantung di lehernya dan menutupnya dengan batu. Beberapa orang yang berjaya bersembunyi di antara tebing didedahkan oleh asap unggun api mereka. Sebaik sahaja mereka ditemui, mereka dikepung dalam diam dan menunggu mereka lengah. Seorang ditangkap semasa tidur. Dia diseret di antara dahan dan digantung di dahan dengan tali pinggangnya. Seorang lagi dikeluarkan dari gua di mana dia bersama sekumpulan orang yang cedera. Hanya seorang daripada mereka yang dapat bangun. Dia dipaksa melihat bagaimana yang lain dihukum mati. Salji yang turun pada akhir Mei menutupi banyak sisa-sisa itu. Pelawat yang datang beberapa minggu kemudian menemui topi keledar beku, kesan kering, senjata berkarat, dan but yang separuh tertimbus. Di beberapa kawasan, haiwan menyeret tulang ke jalan raya. Tetapi tiada siapa yang menyiasat. Tiada siapa yang mencatat nama. Hanya tinggal salib sementara dan timbunan batu yang menutupinya. Pembersihan undang-undang, bagaimana ia dibenarkan kemudian? Apabila pembunuhan beramai-ramai telah berlaku, apabila kampung-kampung penuh dengan anak yatim piatu, mayat yang dikebumikan separuh dan stesen kosong, kerajaan Eropah Timur mula menyediakan penjelasan rasmi. Mereka tidak mengatakan ada pelaksanaan, pengusiran ganas atau penyalahgunaan besar-besaran. Mereka menyebutnya pemindahan penduduk terancang, pergerakan pentadbiran atau penempatan semula yang diperlukan atas sebab keselamatan. Di pejabat pusat, dokumen dicetak dengan kepala surat negeri yang bercakap tentang penstrukturan semula demografi, seolah-olah ia adalah kerja infrastruktur. Kertas-kertas itu tidak menyebut karavan orang yang dipindahkan atau kem-kem sementara atau rogol. Hanya menyenaraikan angka, bilangan penduduk yang dipindahkan,
bilangan rumah yang diperuntukkan semula, bilangan kilometer yang dilalui. Mereka yang bertanggung jawab menulis laporan ini adalah pegawai yang sudah tahu apa yang berlaku. Ada yang bahkan telah mengambil bahagian. Tetapi mereka menyesuaikan frasa, memadam nama, menukar tarikh. Jika seseorang bertanya tentang orang mati, mereka menjawab dengan mengelak atau menyalahkan unsur yang tidak terkawal. Jika mereka menyebut pembunuhan beramai-ramai, mereka mempersembahkannya sebagai insiden terpencil. Beberapa negara menganjurkan Suruhanjaya untuk mendokumentasikan fakta. Secara teori mereka adalah untuk menyiasat. Dalam amalan mereka berfungsi untuk menutup. Mereka pergi ke tempat-tempat dengan kamera, mengambil gambar rumah kosong dan tersenyum di samping penduduk baru. Mereka mengelakkan sebarang sebutan masa lalu. Apabila seorang wartawan ingin menemu bual mangsa yang terselamat, mereka diberitahu bahawa ia tidak sesuai dan diusir dari tempat itu. Di arsip kerajaan seluruh fail dimusnahkan, apa yang tinggal ditulis semula. Dalam beberapa kes, mereka menukar nama kampung. Dalam kes lain, mereka merobohkan sepenuhnya tanah perkuburan Jerman dan meratakan tanah untuk membina struktur awam di atasnya. Oleh itu, di atas kertas dan di atas tanah, jejak-jejak itu hilang. Peta-peta baru meninggalkan seluruh kampung. Nama-nama yang berbeza dicipta untuk tempat yang sama. Sekolah-sekolah mengajar versi sejarah yang lain. Kanak-kanak diberitahu bahawa wilayah-wilayah ini sentiasa menjadi sebahagian daripada negara itu. Tidak dibincangkan tentang mereka yang tinggal di sana sebelum ini. Tiada sepatah kata pun tentang apa yang mereka lakukan kepada mereka. Dalam beberapa perbicaraan tempatan, percubaan dibuat untuk mendakwa askar atau milisia yang telah mengambil bahagian dalam penyalahgunaan, tetapi kes-kes itu ditutup dengan cepat. Saksi-saksi diabaikan, bukti hilang dan hakim memutuskan bahawa tidak ada cukup elemen. Sebaliknya, mereka yang membantu dalam penyusunan semula diberi ganjaran. Mereka diberi pingat, kenaikan pangkat, rumah baru. Badan-badan antarabangsa juga mengetahui apa yang telah berlaku. Mereka menerima laporan, testimoni, malah gambar. Tetapi mereka memilih untuk menumpukan perhatian kepada pembinaan semula dan bukan kepada hukuman. Mereka mengatakan bahawa Eropah perlu memandang ke hadapan, bahawa ini bukan masanya untuk menyelesaikan akaun. Sementara itu, mangsa terus dikebumikan tanpa nama dan mereka yang bertanggungjawab bebas berkeliaran. Buku-buku sejarah yang ditulis selepas itu bercakap tentang proses yang perlu. Mereka merujuk kepada mangsa sebagai potensi kolaborator Nazisme. Tidak kira sama ada mereka kanak-kanak, orang tua atau wanita yang tidak pernah menyentuh senjata. Mereka dilabel dengan label yang sama. Dalam naratif rasmi, tiada penyalahgunaan, hanya tindak balas yang dibenarkan oleh konteks. Dengan masa, segelintir yang berani menceritakan apa yang mereka lihat telah diabaikan. Ada yang dilabel sebagai pengkhianat, yang lain kehilangan pekerjaan mereka. Dalam kes-kes tertentu, mereka diusir dari negara mereka sendiri. Mereka mengatakan bahawa mereka mengada-adakan cerita, bahawa mereka ingin membersihkan imej orang Jerman. Tiada siapa yang meluangkan masa untuk mendengar apa yang sebenarnya mereka ceritakan. Beberapa dekad kemudian, apabila beberapa arsip mula dibuka, ahli sejarah menemui lompang, coretan, dokumen tanpa tanda tangan. Mereka mendapati bahawa banyak testimoni telah dikeluarkan secara sengaja, bahawa beberapa folder telah dihantar untuk dimusnahkan di dalam relau negara. Dokumen lain hanya hilang, seolah-olah tidak pernah wujud. Terdapat percubaan pengiktirafan. Beberapa kerajaan mengakui bahawa terdapat keterlaluan, tetapi mereka sentiasa menggunakan perkataan yang samar-samar. Mereka tidak pernah bercakap tentang jenayah. Mereka mengatakan bahawa itu adalah tindakan yang tidak bernasib baik atau kesilapan pada masa itu. Mereka tidak pernah menamakan pelaksana. Mereka juga tidak memberi pampasan kepada mangsa. Semuanya kekal dalam ucapan. Di televisyen, dokumentari mengelakkan topik itu. Apabila bercakap tentang akhir perang, hanya perayaan, perarakan, bandar-bandar yang dibina semula ditunjukkan. Kampung-kampung yang dijarah, ibu-ibu yang dirogol, atau barisan orang Jerman yang menyeret beg pakaian di bawah hujan tidak muncul. Ia adalah kisah separa, diceritakan dari satu sisi sahaja. Di kem-kem, catuan berhenti tiba dan tanah dipenuhi mayat sebelum nama. Gudang kosong menjadi tempat persinggahan walaupun hampir tiada siapa yang keluar dari situ.
Di kampung-kampung kecil, gereja-gereja mula berfungsi sebagai gudang dan menara loceng berhenti berbunyi. Ada yang dibawa ke terowong tertutup, yang lain berakhir sesak di bilik bawah tanah dengan lumpur setinggi pinggang. Blok-blok bangunan bertukar bahasa tanpa mengalihkan satu batu pun. Nama keluarga dipadam dengan dakwat tebal dan anak-anak kehilangan bapa atau dokumen yang menyebutnya. Tiada monumen atau plak dibina, tetapi jejak-jejak itu masih ada di bawah tanah, dalam arsip tersembunyi atau dalam foto tanpa pengenalan. Setiap cerita dicabutkan akhirnya tanpa meninggalkan ruang untuk menceritakannya. Hari ini, masih ada keluarga yang tidak tahu di mana mayat datuk nenek mereka. Yang lain masih mencari nama ibu mereka dalam senarai yang tidak pernah diterbitkan. Dan walaupun beberapa suara telah cuba mengubah versi rasmi, kesunyian masih lebih kuat. Kerana begitulah ia dibina, dengan dokumen yang dimanipulasi, kubur tanpa batu nisan dan frasa kosong yang menjelaskan segalanya tanpa berkata apa-apa.